Sabar. Cakap lah, benda nombor je tak payah fikir pun. Kena buat intro dulu. Baiklah tuan-tuan dan perempuan, selamat datang ke episod kedua. Dia punya format dia macam ni. Okey. Aku tanya kau, kau tanya aku. Aku tanya kau, tanya Aku dah tanya kau. Siapa tak boleh jawab, kalah dia usah. Kalau sahur pukul 5.30 pagi, buka puasa kat Filipin kau apa? Cakap dia dulu, bagi keluar sepatah-sepatah. Sallallahu alaihi wasallam. Wafat pada umur berapa? Big girl. Mana Filipin kau? Kau pun baru nampak tadi je. Pada umur 40 tahun. Uish. Salah? Umur apa? 63 tahun. 63 tahun. Cek balik. Betul ke 63 tahun? Aku nak bagi tahu yang it's okay kalau kita tak tahu. Bulan Ramadan ni bulan yang untuk kita memperbaiki diri kita belajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun apa? Gajah. Yeah boy. Apakah doa Dia memang sengaja nak baik. doa berbuka puasa kalau ramai-ramai? Hai, aku tahu. Beza dia tu dengan Baca nar. lah. Tu Baca dengan lah. nar. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adakah pembiayaan sarana syariah compliant? Ya betul. Ya ke tidak? Ya. Ya. Okey. Cuba tahu sarana tu apa? Sarana ni, tuan-tuan dan perempuan, Tak malu nak bagi tahu yang aku salah. program Yang tak pembiayaan. ingat. Jangan cakap cakap nanti subtitle tu tak boleh masuk. Baik, tuan-tuan dan perempuan, sarana itu adalah sebuah program pembiayaan yang wujud untuk syarikat-syarikat ataupun perniagaan yang mempunyai tender kerajaan melalui perolehan. Faham tak faham? Esok kalau aku tanya kau lagi, kau tak boleh jawab, memang makan ni kau tahu. Tolong hantar WhatsApp. Tak ada. Jumlah untuk sarana boleh naik sampai berapa? 1.5 juta. Potong terus, jangan beli. 1.5 juta. ring. Cakap tu bagi keluar. Jangan jerit. 1.5 juta ringgit Malaysia. Profit dia berapa? Profit rate. 1.25% sebulan. Salah. Kau miss perkataan dia. Sehingga Yes. 1.25%. Yes. Kenapa kita panggil dia profit rate? Sebab syariah compliant, betul. Kalau konvensional kita panggil apa? Ada mic pula. Kalau konvensional kita profit rate tu kita panggil apa? Interest. Kau tak payah bisik-bisik. Cakap ni jelas. Okey, kita dah. Interest. Berapa bulan tempoh pembiayaan maksimum? 12. Sabarlah. Aku tak cakap je untuk program apa. Tapi memang untuk sarana lah, Berapa lama? Tempoh pembiayaan tu boleh buat berapa lama? 12 bulan. 12 bulan. Jadi kalau aku nak buat 3 bulan boleh? Boleh? 4 bulan setengah? Boleh. Mana boleh? Okey, tak boleh. So, lagi sekali tuan-tuan dan perempuan, lagi sekali saya ingatkan, sarana ini adalah untuk syarikat-syarikat yang telah pun memenangi kontrak-kontrak kerajaan melalui e-perolehan. Dapat kontrak kerajaan, kena buat apa? Ingat microlink. Sabar, belum lagi.
dapat kontrak kerajaan, Fikir pemberdayaan. ingat micro ni.